Hai Mr. Lu sini. Mari kita tengok bab satu fungsi. Asas fungsi. Yang pertama, dia bagi awak f(x) sama dengan 2x tolak 1. So langkah pertama kita tulis dulu fungsi tu, f(x) sama dengan 2x tolak 1. Lepas tu kita bagi awak raja. Daripada raja ini kita nak cari nilai P dan nilai Q. We want to find the value of P and Q. So langkah dia macam ni. Apabila F3, jawapan dia sama dengan P. Okay, F3 adalah sama dengan P. So kalau saya tulis kat sini, kalau saya tulis F3, artinya kalau X sudah jadi 3, sini pun jadi 3. Dan jawapan dia kena sama dengan P. Jawapan sama dengan P. Itu langkah dia. Lepas tu sekarang kita boleh cari P. So kita selesaikan bahagian sini. 2 darab 3, 6. 6 tolak 1 dapat 5. So itulah jawapan untuk P. Ini tak perlu tulis lagi. So artinya P sama dengan 5. Siap. So bahagian kedua. So apabila kita buat bahagian kedua sekarang, artinya kita tengok yang ini pula. F, Q adalah sama dengan 1. Artinya saya tulis F, saya masukkan Q untuk X. Nilai X ialah Q. Nampak? So kalau ini jadi Q, sini pun akan jadi Q. Artinya dapat 2Q tolak 1 adalah sama dengan 1. Nampak? Adalah sama dengan 1 kat belakang. Lepas tu kita boleh cari Q sekarang. Kalau nak cari Q, tolak pindah jadi tambah. 1 tambah 1 dapat 2. Lepas tu pindah 2 ke bawah. 2 bagi 2, jawapan adalah sama dengan 1. Siap. Itu dia fungsi. Thank you. Untuk mengetahui lebih banyak, anda boleh join saya melalui kelas percubaan secara percuma. Cuma kena WhatsApp ke nombor ini. Kami akan membantu anda.